Boleh ke pakai salicylic acid cleanser setiap hari? Saya pakai cleanser salicylic acid setiap hari, okey je. Tak ada rasa tegang. Jawapan dia boleh kalau awak pakai setiap hari tak rasa tegang. Cuma awak tetap kena hati-hati bila awak faham sifat salicylic acid cleanser. Sifat salicylic acid cleanser, dia memang dia mencuci muka. Tapi dia punya base main dia adalah exfoliate. Bila dia exfoliate, dalam masa yang sama dia cuci muka, awak akan dapat double dia buang benda kat muka awak. So bila dia double, dia ada potensi kering pada kulit awak. Tapi bila masa awak pakai sekarang ni okey, jawapannya okey lah, reaction kulit awak okey. Tapi okey tu tak bermaksud apa yang orang kata sebelum ni, fakta yang mengatakan salicylic acid tu ada possibility macam tu, salah. Tak bermaksud macam tu. So macam mana awak nak hubung kaitkan tentang apa yang orang cakap dengan kulit awak? Sekarang ni awak tengok okey, tapi awak tetap kena hati-hati. One day kalau tiba-tiba berlaku benda yang tak okey pada kulit awak rasa kering, please suspect yang tu dulu awak kena adjust. Dengan awak faham tentang sifat produk tu dan hubung kait tentang keperluan kulit, tentang macam mana reaction kulit dengan produk ni berhubung kait, barulah awak tahu macam mana nak manage benda tu dan terima information tu.